Tanda sini 10 gram 9%. Untuk 1 kilo tadi ni, spread dia 6%. 10 kilo 6%. Kita tanda sini. Tengok ni, dia punya penurunan dia ni. Penurunan ke bawah. Sini. Emas 10 gram adalah spread dia 9% sini. Dengan 1 kilo spread dia 6% sini. Kurang berat, lagi tinggi spread dia, lagi tinggi berat adalah kurang berat dia. Okey. Ni semakin meninggi. So lagi semakin meninggi berat, semakin berkurang. Ni berkurang berat dia. Dia 6% je. Kalau ni semakin ringanlah berat tu, semakin tinggi spread dia. Jadi kita nampak dia semakin menurun tekan. Menurun. Tu. Jadi kita boleh tahu sini, macam contoh kita beli ni tuan-puan, kita beli kita beli borong. Kita beli banyak dalam kuantiti banyak, volume banyak, kita bolehlah murah sikit dia punya cost per unit tu. Kalau kita